Hari keberapa ni? Empat. Keempat. Hari keempat. 4th day. So kita dekat Shiribetsugawa. Kita tengok tempat memancing. Sungai dia tulis kat sini, tempat mancing lah, boleh mancing. Ada apa Tasha? Shiribetsugawa. Hari kelima di Shiribetsugawa, on the way to Hakodate. So kita dari Niseko, kita akan drive ke Hakodate. So kita singgah di sini sebab sini saja je tengok, dia kata sini boleh mancing. Tapi kita tak ada pancing. Ya ba? Dapat dah kan? Sini kan. Cool, jom kita masuk kedai. So dalam perjalanan lagi ke Hakodate, kita nampak kedai macam menarik, so kita singgah. Nama kedai is Happy Day Shop. Jom kita tengok ada apa dalam Happy Day. Dia nak akam. Jom. Let's go. Ha. Happy Day. Standard typical Japanese shop lah. Barang ngarut-ngarut, segala jenis barang dia jual. Okay, Happy soft serve ice cream. Ambil kawan nanti tolong. So kita ambil yang big. That's the big one. Ambil wai, tolong. One more mini. Yeah. Mini this one. Mini itu dia. Vanilla. Big lah, tak lah. Kita nak yang mini, tak apalah. Okay lah. Okay, jom bayar. Ambil kan, tolong Asha. Asha, pegang. Say what? Thank you. Okay. Next stop is Yakumo. Cantik. Pemandangan 360 in Yakumo. Ni actually dekat ladang lembu, tapi dia duduk di atas bukit ladang lembu ni. So pemandangan dia 360. Jom kita tengok ada apa di Yakumo punya pemandangan center, observation center. Cantik tu. Tu lah, sangat cantik lah. So sebelah sini is orange colour. Seluruhnya orange. Pusing ke belakang ni. Belah sana bukit-bukit-bukit. Gunung tadi, gunung tinggi tu nampak tadi, dah tak nampak dah. Dan belah sini hijau. Hijau. Dan bawah tu ada apa begitu, Town Yakumo tadi. Subhanallah. Cantik betul lah. Ciptaan Allah. Subhanallah. Allahu Akbar.
tower tadi. Nanti kita naik ke viewpoint dia. So kita boleh tulis kat sini lah buku pelancong dia. Tempat lembu. Nampak tu dia tunjuk macam mana dia milking lembu, everything. Sambil-sambil tu dia buat observation deck. Jom kita naik tengok observation dia. Jom naik ke atas. Aku datih. Juknya. Wow. Kau nak pusing juga? Jom. Pusing. 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 Coolnya. Cantiknya bah. Wah. Subhanallah. Subhanallah, cantiknya. Allah Akbar. Budak-budak ni dah berlari pusing. Yakumo. Sana bawah tu pekan Yakumo, town Yakumo. Tak penat dah budak ni. Panas, nak bagi panaskan badan ni. Yakumo. Yakumo okey lah. Dah 20 kali dia kau pusing. Ha? Budak nak tak mati sejuk. Tu lah. Kat 2 kali ada pusing. Pusing juga. Dah pusing juga, dia pusing juga. Gawar tu. Subhanallah, cantiknya. Yang ni lagi green jadi bah. So ada mata tu. Kejap ambil Subhanallah. Merah dah muka. Sejuk. Merah dah muka kita. Main dia lain macam tu kan. Dia seorang main pelik tu. Dia lari laju tak apa. Penat lah kita tu dah. Penat lah kita. Okay, bye bye viewpoint. Okay, so we are here now, Yakumo Town Panoramic Center. Sudah dekat situ. Welcome to Yakumo Town. So kita tengok ada apa di sini. Panoramic area dia. Makanan di sana. Kanan kat sini nasi kari dia. Beware of bear. Oh, ada taman mainan weh.
Dia main budak-budak. Kita kat mana? Kita kat mana? Tengok kita kat mana dulu. Nampak tak kita kat mana? Okay, so hentian dia actually hentian highway tapi best lah. Besar. Ada taman mainan untuk budak-budak. And here is a second hand free item dia letak situ. Siapa nak ambil boleh ambil. And then ada viewpoint memang. Ni lah view. Tadi kalau kat tingkap kita boleh nampak this viewpoint lah basically. Ada budak-budak ni main puas lah kat taman mainan. Memang best lah taman mainan dia. Kalau kat Malaysia confirm kena bayar lah. Tapi here tak payah bayar, free. Okay, put coin. Oh ramai. Ramai 13. Okay, tekan 300. Mana yang 300? Tekan. Dah. There you go. Ramai 13 orang ramai. Kita orang bawa kereta je, semua kereta. Ada tak? Tak ada keluar pun. Tekan, tunggu jap. Dia makan masa sikit kot. There you go, cup dia. Keluar dah cup dia tu. Dia buat kat tepi lah. Nampak tak? Oh, dah siap. Okay, dah boleh ambil. Belum lagi? Wait Aisyah, wait. Dia tengah masak, nampak tak dia masak? Oh, dia berpusing lah. Dia tengah cook. Dia cook. Dia pakai microwave kot. Pop. Dengar tak? Pop. Dia tengah pop. Thank you. Dia tengah pop. Pop. Popcorn. Main. Dia tengah masak. Nampak tak? Dia pop dalam tu. Bubuh tu. Yeay. Ambil slowly. Okay, boleh ambil. Yeay. Dah. Okay, boleh makan. Let's go. Di tepi jalan. Singgah jap ambil gambar. Sebab gunung tu dah dekat dengan Hakodate. Kita dah nak sampai Hakodate. Ada salji. Gunung bersalji. Yeay. Let's go. Okay, another hentian. Sebelum sampai berapa kali henti tak tahulah kita ni. Setiap kali berjalan berhenti. Tak bila nak sampai Hakodate tak tahu. Cedroc Plaza. Wow. Dan kita ambil gambar satu. Sotong bakar. Abah nak makan sotong bakar. Kalau beli makanan kat Jepun, senang je, dia ada halal card. So kita tunjuk halal card tu. Dan dia akan bagi tahu lah ada sakit ke tak ada ke. Say what? Ara, say what? Sotong bakar. Oh, masing-masing dapat sotong bakar. Sotong bakar with the autumn leaf. Ni daun dia semua tak bertukar lagi kan, weh? Dia dah down south ni dia lambat sikit. Apa kan? Tu bercampur merah kuning dia. Sedap ke? Sedap. Sotong bakar. Dia kalau kita nak tahu makanan dia boleh makan ke tak, dia ada Muslim Support Card. Boleh download online je, Muslim Support Card. Kat Muslim Support Card tu kita tunjuk dekat dia lah. Nanti dia akan beritahu ada alkohol ke, ada pig ke. Kalau ada dan jangan belilah. Kalau dia tak ada campuran-campuran tu, asalkan seafood lah, jangan beli daging pula. Kalau seafood insya-Allah boleh makan. Boleh Google Muslim Support Card Japan. Tempat makanan tak main dah. Adik dah main lagi. Tak nak makan ke budak ni? Mana dia? Tak lah. Asrah jangan jatuh. Potong. Tak nak main dah, nak makan. Lawannya lah. Boleh ambil? Au. Jangan kena baju. Ajra. Sadar lagi dia.
tak nak dah. Di Sun Ice Center je, tepi jalan. Cantik lah ice center dia. Sambil-sambil makan sotong bakar. So kita currently di National Park dia. Jom Masya, kita jalan, let's go. Tengok ada apa dekat dia punya National Park. Taman semua pasir tasik Onomakwasi National Park. Lawa betul autumn leaf dah bah. Fuyo. Boleh ke nak itik tu? Kat mana nak itik tu? Nak itik best juga. Itik ke? Dia ada boat yang besar. So we are here at Onomakwasi National Park, Japan New 3 views. Where's another 2? Itik daun dah nak aku ni. Baba, Syah lagi cantik. Yang kuning. Kuning. Dalam jalan tu, dah nampak tu nampak tu. Dalam jalan naik batu. Ni ambil gambar. Come. Okay, try tengok boat dia berapa harga, jom tanya. Oh, so end of Halloween dia basically destroying the pumpkin ni lah. Dia tengah buang-buang membersihkan pumpkin. Sayangnya makanan dah tak boleh makan dah. Okay, so dia ada duckling, dia ada whale, dia ada. Jom kita tengok berapa harga dia. Rowing boat. Ada ke? Mana? Warna biru, Pak. Warna biru. Okay, tu warna biru tu boleh naik berapa orang tu? 4 orang? 4 orang je. Tak boleh naik ramai, kita nak kena naik 6 orang. Okay, so the boat rental is over here. Jom kita tanya berapa harga dia. This is the prices of the sightseeing boat. So we take this one, the 3,000 yen one for 6 people because we are 6 people. Okay, they got the cafe and waiting room also. Okay, there the cruise here. And then there the whale here. Kita ambil swan. Okay, go. Yay, swan, let's go. Abah tengah. Mana dia belakang ni apa, 2 orang? Wah, hari ni kita dah Air ada sebelah sana nak kayuh macam mana? Kita dah bawa. Hari ni Aki pedal. Aki tukang pedal dengan wife tukang pedal. Asha pun pedal. Baba hari ni Baba bawa je. Sedap duduk tengah. Oh, hari ni Baba tak payah pedal lah. Baba bawa only lah. Penat ni bah. Ayah nak kayuh. Enggak ada elektrik. Kita tukar-tukar. Duduk dalam kita dalam sana lah. Tukar-tukar. Senyap. Kita tukar-tukar tahu. Macam ni? Macam tu. Berapa jam dia pun? Tak tahu. Tak faham pun. Tak ani pun dia. Ada. Baca. 3 hari. Kita pakai tidur dalam ni je bah. Tak ada. Tapi best. Oh, best gila. Orang tu dah pakai tak kayuh tu bah. Macam kita tu kayuh kat Slovenia pakai macam tu. Pulau tu kan. Dia sedap lah. Bayar
duit ni keluar tenaga gitu. Ya, tu lah. Nak lagi. Aki kena selesai nanya kat Haji. Laju Syah tak gerak Syah. Tu ada snow atas tu. Tapi dah lama dia hilang tengok. Betul lama sikit dia dah hilang tengok. Geset lah. Nak kena bawa. Macam lah. Dekat jin dia tak apa. Nak bawa dia duduk kan. Kau nak pergi aja. Kita balik bahaya lah. Syah, hati. Dah kena bergenang pasal sejuk ni. Kaki dah lagaut ni. Ada pasal lah abang ni. Shortcut terus ni ke? Sana bah kita jumpa. Ha. Kena kau ni juga dah. Besar, tasik dia besar. Buat satu ni. Dan sosok. Jadi ikan ni. Ada. Jaring dapat ikan ni. Basah kejap. Merah muka tu. Ah. Kau ni. Kau ni. Kita kayu. Oh, air kayu bergerak lah. Kita kat mana pas kakak? Asya pun kayu ha. Bergerak lah Aira, tengok Asya sebelah. High level. You pay for the boat, the kids kayu. Berapa? Setengah jam ke apa? Rasa setengah jam ni sini. Sampai dah? Oh, jauh ni lagi. Sampai dah tempat balik kita. Penat dah dah. Lawa lah. Yang bawah tadi, yang bawah pokok lawa lah kan. Tapi tak lepas kan. Kalau lepas boleh masuk ke situ. Lawa. Asya buat apa tu? Asya? Asya buat apa? Kayu. Asya tak penat ke? Kayu sebentar. Letak kaki menambahkan berat. Pasal ha, tak jelas ni. Tak kena okay. Tak kena okey. Kena. Tak tinggi sangat lah. Masa lepas lah tadi yang bawah tu. Dia boleh balik ke sana ke? Tak boleh kan? Ada laluan ke sana? So tadi dia tak bagi belah sana ni. Jenaka apa? Dangerous dia kata ada naga tu. Oh, badan dia tak pergi tu gendam lah. So Demi nanti tak lepas lah. Okay lah.
Nak basak ketiak kita mengayuh. Jom kita pergi ke tempat lain pula. Jom kita ke tempat lain pula. Gajin. Let's go. Kita ke tempat lain pula. Kita di Hakadote Airport. Kenapa kita di Hakadote Airport? Kita nak ambil flight pergi Russia. Terlajak? Tak adalah. Sebab Dia dapat. Hakadote Airport ni dia ada surau. Bilik solat lah, dia ada bilik solat. So kita nak tak lu. Abah bawa sejadah. Mana budak-budak? Budak. Next is tak ingat dah. Monkey area. Sekati Hakadote Monkey. Kita datang tengok. It's not really monkey lah. Di tempat apa entah. Tak ingat nama lah. Jom kita masuk dalam lah. Welcome to Hakadote. Habis cerita. Tu pak kiri tu bagi makan monkey. Kiri tu. So tadi beli monkey food. Dia tepuk tangan lah. Siapa tepuk tangan bagi? Merah lah muka dia. Duduk cikgu tu. Bawah tu. Tepuk tangan lo, tepuk tangan. Tepuk tangan. Yang tu je rajin. Yang tepuk tangan lah lagi. Tak ada yang mandi kan? Ada kolam mandi monkey ni. Oh, dia kejar. Dia kacau garang ni dia. Tu, lawan. Garang besar tu. Kacau orang yang besar tu. Kacau orang kerja dia. Ni kolam mandi tapi tak ada yang mandi sebab tak sejuk. Kalau selur dia mandi ni, kalau senang telur kat luar ni sekor ni. Kacau orang ni telur kat luar ni. Telur tergantung kacau orang. Lah. Watching it imitated her and started to make various very similar to that of a human bath. Heat approximately 41 degrees Celsius and 106 degrees Fahrenheit. Monkeys naturally dislike water, but warm water during the winter months seems to be an exception. Monkeys, like humans, have individual preferences, some liking it and others not. Babai dia pun makan macam tu. Repeatedly go in and out of Dia ambil orang tu dalam lubang dalam. Masuk mana dalam tu je tak rasa. Gigit je main belakang ni. Dah sini tak ada pasal dia. Datang tengok monyet kena gigit monyet. Tengok ni member mandi sambil makan spray, mandi lepak kalau yang panas. Tapi dia hanya mandi pada December onwards. So autumn dia tak mandi lagi lah sebab masih belum sejuk lagi. Tapi tak sejuk pun muka dia merah tadi kan. Okay, so dah bagi monkey makan tapi monkey tak mandi. So sana ada food bath. Rendam kaki onsen water. Supposed to be like this. The monkey come. Sekarang kita tengok ada botany garden. Jalan keluar satu lah, tu je beza dia. Bunga raya. Oh, tanam bunga raya lah. Jauh-jauh datang tengok bunga raya kita. Oh, dia simulate temperature Malaysia kan. Pokok-pokok Malaysia dah ni semua. Tropical. Untuk dia orang special lah, untuk kita belakang rumah kan. Malaysia. Ni sampai RM1 satu kat Malaysia.
Burung ni kan. Ni botanic garden dia lah. Kura-kura letak semua belakang rumah kita ni. Ni ikan orang Pahang, ikan kuai. Ya apa? Mana lagi budak-budak tu? Jalan dah dia. Bye. Tempat sejuk lah. Dia panaskan pakai lampu kan. Rumah hijau. Pisang datang Hakodate tengok pisang. Apa? Datang Hakodate tengok pisang. Macam mana? Kok limau tengok lah. Buat apa? Pokok langsui. Nak mati ada pokok langsui. Bah, dia tu. Penat dah bawa jauh-jauh. Oh, ada lizard. Big and lizard dia. Come. Oh, sekali dengan monkey. Tolong. Basuh kepala, ya Allah Tuhanku, pulihkanlah ingatanku. Doa kan. Telinga, ya Allah Tuhanku, sembuhkanlah, pulihkanlah pendengaranku. Abang minta itu setiap hari aku minta. Tak payahlah doa doa. Betul lah. Allah izinkan kan. Betul. Allah yang jadikan. Struggling. Tak lepas naik ke? Tak, Azra tak lepas naik. Kak Aira tu danger. Dia ke belakang Kak Ira tadi. Tak. Sebelah di mana? Lepas dia kena belah. Run je lah, run. Run. Belah pegang dia tangan. Hakodate Park. Kita berkelah dulu. Kita makan di Hakodate Park. Nak main ke? Nak tutup dah, dia tutup kompat. Ni makan cepat, jom menuju. Asyik nak pergi main, lagi-lagi ha. Ya Allah, hai. Buat botol air tu. Sambil gendong air. Tu berbakti tu. Done for today lah. Hakodate Park will be our last pit stop. So we arrive at Hakodate already. Kita boleh balik lah, penat dah. The whole day already lah. Penat dah. Hakodate Park. All the autumn leaf, cantik. Subhanallah. And this big ass bonsai. Besar betul bonsai dia. Berapa tahun dia nak sebesar ni Besar gila bonsai dia. Okay, so kita nak berkelah kat sini dulu. Ada tempat makan sini. Kita berkelah dulu. Sambil berkelah, budak-budak boleh main-mainan kat bawah tu. Rumah hantu. Nak main mana? Cepat, go. Pilih nak main mana satu. Pilih nak main mana. Go. Nak main mana? Cepat. Cepat nak main mana? Cepat. Oh, kita. Pilih. Cepat nak main mana dah. So this is the ticket. Macam funfair. So nak naik Shinkansen. Macam lah budak-budak ni. Okay, go inside. Go. Depan lah Ira, duduk depan sekali.
Best kat mainan budak-budak dia ni. Fun fair. Bye bye. Okay, nanti abang ambil gambar kan? Chicken. Bawa kereta api ke? Wow. Wow, ada topi. Oh, macam mana Shinkansen. Bye. Terong cantik nanti One more time. Okay, one more. Okay. Bye. Shinkansen. Kenapa Shinkansen ni slow? Bawa lah laju sikit. Asha, bawa lah laju sikit Asha. Nanti say what kat uncle? Thank you. Okay. Kereta nak lalu. Pip pip. Merry go round. Wow, naik horse ke? Hold on tight ke? Apa tak letak kaki je dah, hold on tight je. Syah hold on tight ke? Alright. Bye. Bye. Laju dengan merry-go-round dia. Bukan perlahan kan. Lajunya je lah. Bye. Ada big. Adik kita semua lagi. Best ke? Pemakan masih tak puas hati. Boleh dapat main sekejap. Okay lah tu nak. 2 mainan pun cukup lah nak. Jalan Nara, jalan. Come. Ada hutan buluh. Kucing dia datang. Dia panggil karu kucing dia datang. Miko. Tempat tidur kat mana? Ui, lawa pokok ni bah. Yo. Lawa betul. Nampak wife. Cari zoo, cari animal. Ada animal kat bawah tu, cari. Kat sini ke sini? Ha. Oh, sini. Kereta kena pergi kat zoo lain. Tak, bawah tu je zoo dia bah. Dia. Ada tanduk dia kan? Mana tanduk dia ni? Ni yang ni.
Tengok umur dia. Tanduk small ni 1 years old. Tanduk this one 2, 3 years old. This one 3 years old. Nampak ni? 1, 2, 3. This one 4 years old. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Dia setahun tambah satu. Tu yang tu berapa tahun tu yang ada tanduk tu? 4 ke 3? Abang nampak 3 je. Dia ikut tanduk dia ada berapa cabang je dah? Dia banyak dia ada 4-5. Kalau yang kan Abang lagi lah macam mana datang 45 tak apa. Akilah. Benang nampak belakang. Tak, saya ingat betul kan dulu. Jangan kacau dulu. Ada dinosaur lah. Hakodate Park. Hakodate Park ada dinosaur lah. Cicak big pun ada kan. This one here. Ni ada Firaun ni, tengok ada Firaun. ada Firaun. Besarnya apa? Burung dia apa? Burung ayam nama dia. Abang dah baca dah. Abang dah reti cakap Jepun lah. Baru 3-4 hari duduk. Baru 4 hari bah. Jadi macam tu apa? Duduk dalam kontainer. Dah cerita keling tu. Dalam kontainer, turun kontainer pandai cakap Jepun. Main-main dengan dia. Dia ada gambar tu. Oh. Ni apa ni dah? Datang ni. Gemuk. Ya. Musang. Lawa gila. Maghrib ni pada ambil gambar ni. Apa tu? Ha? Apa? 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 Tunggu mama lah pergi. Mama tak gerak. Okay dah. Let's go back for the day. Hakodate trip day 4. Bye bye.